Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini kita nak kenalkan satu lagi aspek perkembangan yang kadang-kadang agak susah untuk ibu bapa nampak, iaitu kemahiran sensori dan persepsi. Pernah tak ibu bapa perasan anak tak suka pegang pasir, tak suka potong kuku ataupun tak tahan bunyi vacuum? Ataupun sebaliknya, anak suka sangat lompat, anak suka sangat berpusing atau bergerak-gerak. Kadang-kadang kita terus fikir kan, anak ni pelik ke? Sebenarnya perkara-perkara ni mungkin berkait dengan bagaimana anak menerima dan memproses maklumat sensori. Jadi hari ini kita nak faham apa sebenarnya sensori dan persepsi. Kenapa ianya penting dan bagaimana kita boleh bantu anak melalui aktiviti harian. Apa itu sensori dan persepsi? Secara mudahnya, kita boleh bayangkan ya, proses ni macam satu perjalanan. Maklumat datang daripada persekitaran dan tubuh kita. Contohnya, anak sentuh pasir. Jadi, kulit anak menerima maklumat sensori tentang tekstur pasir tersebut. Kemudian sensori itu dihantar kepada otak untuk otak proses. Apa yang saya rasa? Kasar ke? Lembut ke? Saya suka ke atau saya tak suka? Kemudian anak akan mula membuat persepsi di mana otak mentafsir dan cuba memahami maklumat tersebut. Dan seterusnya anak akan cuba memberi respon. Dia mungkin terus bermain atau dia mungkin terus tarik tangan dia dan tak nak sentuh lagi. Itulah sebabnya kita perlu bezakan antara sensori dan persepsi. Sensori lebih kepada bagaimana otak ataupun bagaimana tubuh menerima maklumat. Persepsi pula ialah bagaimana otak mentafsir dan memahami maklumat tersebut. Jadi bukan sekadar apa yang anak rasa, tetapi bagaimana otak anak memahami apa yang dirasainya. Ramai ibu bapa bila dengar perkataan sensori terus fikir tentang sentuhan saja. Sebenarnya kita mempunyai beberapa sensori yang bekerja bersama. Kita ada visual, okey, untuk mata, apa yang anak lihat. Kita ada auditory, apa yang anak dengar untuk pendengaran kan. Kita ada tactile, apa yang anak rasa melalui kulit. Kita ada bau melalui olfactory dan gustatory, yang mana melalui hidung dan melalui mulut. Bau dan rasa. Kemudian ada dua sistem lagi yang sangat penting untuk pergerakan, iaitu pertama, vestibular yang membantu kita berkaitan dengan keseimbangan, dan seterusnya contohnya ya, bila anak berpusing, melompat atau bergerak, anak berjaya seimbangkan badan. Dan lagi satu ialah proprioceptif yang memberi maklumat tentang kedudukan dan pergerakan tubuh. Contohnya apabila anak menolak, menarik, mengangkat, membawa sesuatu. Jadi sistem ini bekerjasama. Sebab tu seorang anak mungkin sangat suka bergerak, seorang lagi sangat sensitif terhadap bunyi, dan seorang lagi mungkin tidak suka tekstur tertentu. Setiap anak boleh mempunyai pengalaman sensori yang berbeza. Sekarang kita tengok pula bagaimana sensori dan persepsi berkembang dari masa ke masa sehingga umur 6 tahun. Okey, untuk bayi ya, mereka belajar banyak melalui meneroka. Mereka pegang objek, masukkan ke mulut, sentuh, lihat, dengar. Sebenarnya sebab itulah bayi suka pegang dan explore macam-macam benda, sebab mereka sedang belajar tentang dunia. Bila masuk umur 2 hingga 4 tahun pula, anak mula belajar membezakan warna, bentuk, bunyi, tekstur dan kedudukan objek. Mereka mula boleh padankan benda-benda yang sama dan mula memahami konsep ruang. Okey, bila masuk pula 4 hingga 6 tahun, kemahiran persepsi semakin kompleks. Anak mula mengenal corak, meniru bentuk, memadankan, mengelaskan dan menggunakan maklumat-maklumat visual serta sensori ketika bermain dan belajar. Jadi kita boleh nampak bahawa meneroka, mengenal, membezakan, menggunakan maklumat, inilah perjalanan perkembangan antara sensori dan persepsi anak. Kenapa kemahiran ini penting? Sebab apa yang anak lihat, apa yang anak dengar, rasa akan mempengaruhi bagaimana mereka memberi perhatian dan bertindak balas.
Contohnya dalam kelas, kalau terlalu banyak sangat bunyi di sekeliling, sesetengah anak mungkin sukar memberi perhatian kepada arahan guru. Dalam aktiviti menulis pula, anak perlukan visual untuk melihat bentuk dan kedudukan serta koordinasi mata dan tangan untuk menghasilkan pergerakan. Dalam aktiviti harian seperti makan dan berpakaian pun, anak menggunakan maklumat sensori. Sebab kemahiran sensori dan persepsi ini berkait dengan perhatian, pembelajaran, pergerakan dan kehidupan harian. Ia bukan satu kemahiran yang berdiri sendiri, ia membantu anak memahami apa yang berlaku di sekeliling dan menentukan bagaimana mereka perlu memberi respon. Bila ibu bapa perlu beri perhatian ni? Okey, sekarang kita tengok perkara yang ibu bapa boleh perhatikan. Contohnya, anak sangat tidak selesa dengan bunyi tertentu ataupun sensitif kepada sentuhan, tekstur, bau ataupun makanan tertentu. Ada juga anak yang sangat suka mencari pergerakan. Contohnya, suka melompat, berpusing atau bergerak tanpa henti. Ada anak juga yang sangat mengelakkan aktiviti tertentu seperti bermain pasir ataupun bahan bertekstur. Dan ada anak yang nampak sangat sukar memberi perhatian apabila persekitaran terlalu banyak rangsangan. Tetapi kat sini Cik nak tekankan satu perkara penting. Perbezaan sensori tidak semestinya bermaksud ada masalah tau. Setiap orang mempunyai tahap sensitiviti yang berbeza. Apa yang perlu kita lihat ialah adakah respon anak mengganggu kehidupan harian ataupun adakah ianya mengganggu makan, tidur, bermain, belajar ataupun pengurusan diri. Dan adakah perkara tersebut berlaku secara konsisten? Kalau ibu bapa mempunyai kebimbangan, kita boleh dapatkan penilaian profesional untuk memahami keperluan anak dengan lebih baik. Jadi, apa yang ibu bapa boleh buat di rumah? Sebenarnya tak perlu pun beli peralatan sensori yang mahal. Kita boleh beri anak peluang untuk meneroka. Contohnya ya, bermain pasir atau doh untuk mengenal tekstur, bermain air, melukis dan mewarna, bermain puzzle untuk membina persepsi visual, bermain aktiviti pergerakan seperti melompat, berjalan, menolak dan menarik, atau bermain dengan bunyi seperti tepuk tangan, alat muzik mudah atau meniru bunyi. Tapi ada satu perkara, jangan paksa anak untuk menerima sesuatu sensori. Kalau anak tak suka tekstur tertentu, kita boleh perkenalkan secara perlahan dan dalam keadaan anak rasa selamat. Kita nak anak belajar meneroka, bukan takut dengan pengalaman tersebut ya. Jadi Cik nak ibu bapa ingat 4 perkara. Kita kena lihat apa yang anak lihat. Kita kena dengar apa yang anak dengar. Perhatikan apa yang anak rasa dan fahami bagaimana anak memberi respon. Bila kita mula memahami sensori anak, kita akan lebih mudah memahami tingkah laku mereka. Kadang-kadang anak bukan sengaja pun mengelak, bukan sengaja pun tak nak dengar. Bukan sengaja pun nak bergerak sepanjang masa. Mungkin tubuh dan otaknya sedang cuba mengurus maklumat yang datang daripada persekitaran. Dan apabila kita faham perkara itu, kita boleh mula memberikan sokongan yang lebih sesuai. Jadi, fahami sensori anak, fahami keperluannya. Terima kasih.